Okay, hai, Assalamualaikum. So, kalau korang datang ke Cameron Highland, korang mesti datang ke Key Farm kan. Korang wajib kena datang kat sini. Okay, Century Ship. So, kalau korang bayar tiket, korang akan dapat satu dedak dalam kotak ni lah. Okay, so bila korang turun je tangga yang cik tangga tunjuk ni, kotak ni korang kena sorok. Kenapa? Bila korang tak sorok je, korang letak, nanti diorang terus serbu korang. Kambing-kambing ni akan serbu. So korang akan menyebabkan menjerit, diorang akan menyondol. So sorok dulu. Lepas dah sorok, lepas tu bila kambing tu dah jauh daripada korang boleh keluarkan sikit, letak kat tangan. Lepas tu start bagi lah dekat kambing-kambing ni makan. Okay, alright. Ni kejap lagi kita akan bagi kambing-kambing ni makan. Nampak? Seronok kan? Tempat cuaca sejuk ni korang. Cuaca sejuk. Hari ni tak ramai sangat. Okay, ni. Alright, okay. Itu saja perkongsian Cik Tangga buat korang. So, yang mana nak bercuti ke Cameron Highland, rancang perjalanan anda. Okay. Sebab musim-musim hujan Alhamdulillah hari ni tak hujan. Okay. Okay korang. Itu saja perkongsian Cik Tangga buat korang semua.